Okey, jom kita mula. Selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Bayangkan kalau saya cakap, anda sekarang ni boleh bina bisnes digital tanpa sekelumit pun pengetahuan teknikal. Ya, serius. Dulu kalau nak buat sistem kena ada sijil IT lah, kemahiran coding yang pening kepala tu kan. Tapi hari ini pintu tu dah terbuka luas. Dalam penerangan kali ini, kita akan tengok macam mana inovasi tempatan ni betul-betul bagi peluang untuk sesiapa saja buat produk digital dengan kos yang sangat-sangat rendah. So, benda ni membawa kita kepada satu soalan cepu mas. Ramai orang dia nak sangat mula bisnes digital, tapi bila tengok kod je, terus pening, betul tak? Inilah realiti yang kita kena hadap. Anda tahu tak, data tunjukkan 90% orang terus putus asa kat fasa awal sebab tak pandai bab teknikal ni. Idea tu dah gempak habis, semangat pun berkobar-kobar. Tapi bila buka je skrin komputer, nampak deretan kod yang berselirat macam cacing tu, terus terkubur angan-angan tu. Okey, untuk rungkai semua ni, kita akan go through 6 topik ringkas. Kita akan tengok apa halangan utama bisnes, visi digital negara kita, kemudian kita berkenalan dengan Interactive Link, macam mana nak bina sistem guna AI, peluang buat duit, dan last kali macam mana anda boleh ambil langkah pertama. Right, kita masuk ke bahagian pertama dulu. Halangan utama bisnes digital. Cuba kita bandingkan cara lama dengan cara baru. Secara tradisional, nak bina sistem bisnes ni memang makan modal dan masa yang besar. Upah web developer saja dah boleh cecah ribuan ringgit. Senang-senang je terbang 2 ke 5 ribu ringgit. Lepas tu kena tunggu 2-3 minggu pula nak siap. Tapi, dengan pendekatan baru yang guna AI ni, kos setup tu literally sifar. Zero. Semuanya jalan automatik dan boleh siap dalam beberapa minit je. Bayangkan berapa banyak duit dan masa anda boleh jimat. Seterusnya, kita beralih ke fasa kedua, visi ekonomi digital Malaysia. Kenapa benda ni penting? Sebab peralihan ni sebenarnya sangat selari dengan apa yang negara kita tengah usahakan. Menerusi blueprint My Digital dan inisiatif Rakyat Digital, matlamatnya jelas, nak transformasikan Malaysia jadi negara berpendapatan tinggi yang berteraskan teknologi. Kerajaan nak wujudkan peluang kerja baru untuk pekerja gig, nak galakkan model bisnes macam e-dagang dan yang paling penting, nak rapatkan jurang digital antara kita semua. So, bila anda master skill bina sistem tanpa kod ni, anda sebenarnya dah turut serta pacu ekonomi masa depan negara kita. Okey, masuk ke bahagian ketiga, kenali platform Interactive Link. Platform inilah yang akan ubah landscape digital kat peringkat akar umbi. Cuba tega, berapa kos nak akses benda ni? RM69. Ya, RM69 sahaja untuk langganan setahun penuh bagi akses premium. Kalau kita pecahkan ikut hari, lebih kurang 19 sen je sehari. Benda ni seolah-olah pecahkan terus dinding tiada modal yang selalu jadi alasan untuk orang tak mula bisnes digital. Dan yang buatkan ia lagi best, ini bukan sistem yang kita import dari luar negara. Interactive Link ni memang 100% anak Malaysia, dibina oleh komuniti tempatan kita sendiri. Sebab infrastruktur dia ada kat sini, pelaksanaannya jadi sangat pantas dan kos pun dapat ditekan serendah mungkin. Antara muka dia pun mesra pengguna, plus ada sokongan komuniti yang sangat-sangat aktif. Sekarang kita masuk bab yang paling saya suka, bahagian keempat, bina sistem dengan AI. 30 saat. Percaya tak, itu je masa yang AI dalam platform ni perlukan untuk jana satu kod web yang lengkap. Anda bagi satu arahan ringkas dan tup-tup, 30 saat kemudian semuanya siap. Tak payah susah-susah nak type kod sendiri. Macam mana proses dia? Sangat simple. Kita panggil proses pintar yang ada 4 langkah. Pertama, anda bagi arahan atau prompt kat AI tu. Contohnya, type je, bina satu laman tempahan servis. Kedua, AI ambil masa 30 saat untuk proses dan jana kod. Ketiga, fasa integrasi. Anda cuma salin atau copy kod tu dan tampal atau paste dalam editor. Dan langkah terakhir, tekan butang publish. Dah aktif. Memang tak perlu pening kepala fikir pasal structure coding sebab semuanya konsep copy-paste je. Untuk bab design pula, dia guna visual editor berkonsep seret dan lepas atau orang panggil drag and drop. Memang ala-ala Canva. Konsep dia, what you see is what you get. Apa yang anda nampak kat skrin tu, macam itulah hasil akhir web anda nanti. Bukan tu je, AI ni siap tolong tuliskan ayat promosi atau copywriting lagi. Maknanya, anda guna logik rekaan yang anda dah biasa guna setiap hari, tapi kali ni untuk bina sebuah perisian yang berfungsi. Okey, masuk ke bahagian kelima, peluang menjana pendapatan. Inilah part yang ditunggu-tunggu.
Macam mana kita nak buat duit dengan benda ni? Kalau anda memang dah ada bisnes sendiri, anda boleh bina sistem macam POS, laman tempahan atau landing page untuk automatiskan kerja harian anda. Kalau anda seorang freelancer pula, wah, ini memang lubuk emas. Anda boleh siapkan rekaan web untuk klien dengan super pantas dan kaut untung bersih 90 hingga 100%. Untuk para pendidik, anda bebas nak cipta modul digital atau kuis dengan sistem pendaftaran automatik. Memang macam-macam boleh buat. Nak bukti? Ada seorang freelancer baru ni kongsi, dia kata ni job pertama dia dan dia charge RM1,000 untuk buat satu landing page je. Dan dia sendiri akui prosesnya sangat mudah. Ini bukti nyata yang sistem ni betul-betul buka peluang pendapatan yang lumayan walaupun anda baru je nak berjinak-jinak dan langsung tak ada background teknikal. Bagi usahawan yang dah mula mahir sikit, pulangannya lagi gila. Ada rekod yang tunjukkan keuntungan bersih sampai RM3,000 sehari. Rahsianya bukan cuma pada AI tu, tapi pada support yang ada kat belakang tabir. Komuniti dan tim dia sangat membantu, selalu kongsi idea dan panduan back-end. Anda memang takkan rasa keseorangan. Jadi, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Mula langkah digital anda. Dengan pelaburan RM69 tadi, anda bukannya beli satu tapak web tau. Anda sebenarnya buka akses untuk bina 100 projek digital yang berbeza. 100! Bayangkan, anda boleh urus 100 klien atau test 100 idea bisnes yang berlainan tanpa kena charge tambahan pun. Nilai yang anda dapat ni memang tak masuk akal kalau nak banding dengan harga yang dibayar. Secara ringkasnya, dengan akses premium tu, anda dapat 100 projek, 100 megabyte storan awan, subdomain percuma, bantuan editor AI yang kita cerita tadi, akses ke template-template premium dan sokongan komuniti berserta bootcamp setiap bulan. Pendek kata, kalau anda tunggu lama-lama, memang rugilah sebab pesaing anda kat luar sana dah makin laju bina aset digital diorang guna automasi AI ni. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran ni. Idea yang hebat, kalau setakat ada dalam kepala tapi tak ada eksekusi, ia tetap sekadar angan-angan kosong. Sekarang teknologi dah ada depan mata, komuniti pun sangat support dan kos pemula dah tak jadi isu. Memandangkan bug coding yang susah tu dah AI tolong settlekan, persoalannya sekarang, apakah projek digital pertama yang anda akan lancarkan? Saya harap penerangan hari ini bagi inspirasi baru untuk anda. Terus belajar benda baru dan mula cipta impak digital anda sendiri. Jumpa lagi!